tak? Cantik kan? Kita ada juga brown. Siapa yang suka warna mustard yellow. Ini warna mustard yellow. Okay? It's okay. Ada warna hijau. Nampak tu. Ni datang sekali dengan selendang. Okay? Kemudian merah. Boleh padankan dengan black wire. Okay, ada warna hijau. Okay, ada warna teal blue tengah hot tahun ni. Okay, boleh beli juga. Alright, dan siapa-siapa yang nak beli satu boleh. Kita boleh ambil gambar. Jom. Ramai-ramai. Apa khabar nanti? Apa khabar? Ada dua. Beli dua, gambar dua. Boleh. Apa khabar? Okey, jom. Salahnya hari ni sampai, hari ni habis. Apa khabar? Malam sampai, semalam habis. Shopping baju. Jom shopping baju. Apa khabar? Main. So, beli baju dua. Dapat gambar video ni. Okey, jom. Ni anak dia pun beli yang sama. Mana? Anak. Ni anak. Baju yang sama. Okey, good. Katanya nak beli untuk orang kampung sekali. Okey, boleh. Beli untuk orang kampung. Ya, Raisa. Okey, jumpa lagi. Hai, adik apa khabar? Adik dah beli baju belum? Belum, kita nak tengok baju kakak Fatimah ya. Nanti untuk adik ada juga. Okey? Okey, terima kasih adik. Dia boleh. Siapa yang ada anak kecil boleh pakaikan sekecil ni. Para ibu kan macam mana. Dan pas buat ni, dia loose lah. So tak payahlah risau kan. Nak makan banyak, nak bergerak, nak basuh dengan mangkuk. So sangat selesa, sangat cantik dan lace-nya nampak tu. Sleeve dia. Nampak? Pas memang sengaja buat drama-drama. I like sleeves yang ada drama-drama sebab kita nak menghidang kat orang kan. Kita nak buat kerja rumah pun basuh pinggan pun kita tak kena hook. So ini kita punya koleksi loose juga tapi pas fokus di bahagian ni sleeve ni. Memang kalau tengok koleksi pas sebelum ni jugalah yang bukan dengan Jacqueline memang I like pattern sleeve macam ni. So ini kita datangkan dengan warna kuning macam ni, yang anaknya begini. Okey. Tapi jangan risau, ada banyak warna lagi. Okey. Tengok ni. Cantik tak anak kita pakai? Ya Allah, cantiknya kan? Ada colour ni juga, sweet. Pengsan kan? Cantik kan? Tapi kita pakai cepat lah. Jangan habis. Okey. Dan kita ada di belah sini juga. Di sini juga kita ada Kenangan dia sampai 1,500 pieces semalam. Hari ni tinggal 73 pieces. Thank you bang. Penangan. Mak, makan sini. Lepas lah, sebentar. Ambil gambar sama. Okay, thank you. Happy shopping ya. Selamat berpuasa Mama. Berpuasa Bye-bye sayang. Bye-bye sayang. Okay, jom. Kita ke mana? Jom. Semalam sampai hari ni tinggal 73 pieces. Alhamdulillah rezeki Allah. Pasti sebesar zarah pun tak ada Siapa kuasa. yang nak beli kita datang hari yang sama barang sampai. Yes. Kalau tak memang habis. Tak sempat. Penangan ni dan bukan penangan pas. Bodyguard tak bodyguard. Nak Sebab semuanya datang pada Allah kan. Pasti sebesar zarah pun tak ada kuasa. Semuanya Allah yang bergerakkan tangan kita yang apa. Ke KL. Semua ni penangan Ini ada, Allah. Penangan ini Allah. ada. Okay. Semua kita bawakan sini. Ini ada. Okay, teruskan. Jom. Kita teruskan. This one. Mari kita tengok dulu yang ni. Ni, nampak tu. Siapa yang nak? Anak nak Miko. Ni tak beli? Alhamdulillah kan. Bukan rezeki bang. Belanja sini bukan macam ni. Okay. So ni kita ada next one. Ini lebih glamorous juga. Tengok tu. Ini size XXL. So don't worry about size. Kita cater untuk semua. Okay. Ini memang wow. Dan kain dia juga pas kuat. Kain dia print. Dia apa? Dia nak bayar. Nak bayar. Beli baju mana? Terima kasih. Yang mana? Yang ni kan? Yang mana?
Yang ni. Oh, yang ni. Pilih colour apa tadi? Warna cream. Cantik. Cantik. Adik nama siapa? Anisha. Anisha beli yang mana? Yang mana? Hijau tu. Oh, yang ni. Oh, yang ni. Okey. Sedondol lah mak dengan anak. Tu kakak dengan adik. Kakak dengan adik pun ya? Kakak dengan adik? Mak. Mamaknya. Gila. Hai. Ada kat semua. Boleh main? Baju lagi ni? Apa? Saya beli baju dulu. Ambil gambar dulu. Mana kamera? Mana? Terima kasih. Boleh. Bye-bye saya. Boleh. Hello sayang. Kamu siapa? Kayla. Nama anak nanti Fatimah. Oh, nenek gambar-gambar. Adik. Dia malu. Oh, nak apa tu? Nak baju nikah, baju antik kan? Kejap lagi Ni Syarif Sas adik tau. Nak yang ni tahu nak yang ni tahu. Nanti kejap lagi kita beli baju antik Mek Allah. Okay, ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Last one. Okey, terima kasih. Satu lagi Dua bulan ni dapat anak lagi. Bye sayang, anak soleha, anak soleh. Bye abang. Bye sayang. Satu lagi Okey. Alright. Jom. Hujan bulan. Apa tengok live pun? Tengok live. Oh, live. Ya, Masya Allah. Boleh. Nak beli apa? Tak bayar. Aku dah bayar tipu. Tipu nanti. 3, 1, 2, 3. Last one. Okey, okey. Bye. Salam penyamak. Apa dia salam Fatimah? Fatimah ya. Bisa dia tak? Apa ni? Mana kan boleh? Baru semalam tengok. Baru semalam tengok cerita apa di Kapadokia. Oh, baru ada di Kapadokia. Okay, ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3. One more. Thank you. 3 darah pingitan. Oh, kita kat patung. Sikit lagi. Oh, boleh. Alah, adik kasut dia, comelnya. Sini sayang. Sini ambil gambar nanti. Alah, dah salah. Ni paling rare lah ni. Sana. Ni paling rare. Cakap mama pulang balik. Hai, princess. Salam.
Ambil gambar. Salam. Salam dulu salam. Salam. Ambil gambar. Cantik. Okey. Alalala. Bye-bye. Pusing-pusing. Bye-bye. Dress. Bye-bye. Oh. Okey. Bye. Jumpa lagi ya. Okey. Ni bye-bye sayang. Bye-bye. Abang ni. Boleh? Boleh. Don't be sorry. Oh, you want me? Okay. Come. Okay. Alah. Bye-bye, Mama. Nanti bawa balik. Bye-bye, Mama. Bye-bye. Takut. Okay, bye, sayang. Pusing lagi, pusing. Eh. Bye. La, la, la.